Alamak, apalah diorang nak ni? Nak pergi mana? Ha? Nak pergi mana? Alah, ibu nak pergi beli barang dapur je. Nak ikut. Boleh? Alah, tak naklah bawa korang. Nanti korang minta macam-macam lah. Nak satu je. Boleh? Boleh. Satu. Okeylah, satu janji satu je. Nak beli kat mana? Oh, ibu nak pergi beli barang dapur kat mana? Ha. Kita akan pergi ke Aircon Safe lah. Jom. Jom. Nampak tak? Inilah Aircon Safe nak bawa kat korang. Nak beli barang dapur. Wah, besar juga Aircon Safe ni. Besar. Ada yang kecil. Tapi dekat seluruh Malaysia mesti akan ada Aircon Safe ni. Sebab apa tahu? Harga dekat Aircon Safe ni lebih jimat, lebih murah daripada tempat lain. So jom kita masuk. Let's go. Dia dekat dalam Aircon Safe ni, ibu just nak tunjuk barangan-barangan keperluan dekat dapur. Barang-barang kering kan. Nanti ibu tunjuk kat korang. Korang boleh bandingkan harga Aircon Safe ni dengan tempat lain. Lagi satu, dekat Aircon Safe ni dia sangat selesa tau. Barangan dia tersusun, berhawa dingin, senang kita nak cari barang. Korang tengok ni berapa banyak barangan-barangan brand-brand yang korang akan dapat dekat sini. Macam barangan-barangan kering, gula, tepung, semua jenis ada dekat sini tau korang. Kalau ikutkan perempah, rempah ratus, lepas tu perisa, sebut perisa, semuanya lengkap dekat sini tau. Aircon Safe ni semua ada dalam satu bumbung tau. Nampak ni? Macam santan ni pun macam-macam brand santan korang boleh pilih kat sini. Antara stok yang sebulan, 2 bulan korang nak simpankan macam ni bihun. Korang tengoklah berapa banyak jenis bihun yang korang boleh dapat kat sini. Lepas tu dengan dia punya mi segera penuh dalam satu rak ni, tersusun elok dan rapi, dan korang boleh buat pilihan korang sendiri. Korang tengok. Korang boleh bandingkan harga juga. Harga pun sangat-sangatlah worth it. Antara barangan-barangan yang orang kata boleh korang buat pilihan, macam sardin ni dengan makanan-makanan tin. Korang boleh tengok dekat sini berapa banyak. Macam korang sardin, korang suka yang mana? Macam ibu suka brand yang ini. Korang boleh dapat dekat sini tau. Korang tengok ni. Weh, dekat Aircon Safe ni korang, beras dia pun banyak tau. Dia punya brand dia sangat banyak. Antara brand yang ibu suka adalah yang rambutan ni. Kalau ibu beli kat luar, harga dia mahal sikit tau ni korang. So korang boleh tengok kat sana berapa banyak beras yang ada dekat sini. Bukan sini je tau, dekat bawah sana pun ada lagi beras. Jom. Dahsyat ya, ada 2 side ya. Dia punya beras dia, kiranya takkan putus lah stok beras dekat Aircon Safe ni. Nampak? Tersusun elok dan sangat rapi. Ibu kata nak bagi jajan. Nak ambil satu boleh? Bukannya satu kan? Okey, tak apa. So jom sekali kita tengok bahagian-bahagian jajan. Ini pun boleh lah buat stok dekat rumah kan. Katakan kita nak makan kudapan, boleh je dapatkan kat sini, kat Aircon Safe ni. Korang pergi pilih. Korang nak yang mana? Banyak juga lah pilihan dekat Aircon Safe ni. Cepat pilih korang nak yang mana. Okeylah korang, ibu nak sambung untuk shopping-shopping dekat Aircon Safe ni. Terlalu banyak sangat pilihan. So nak bawa jugalah, dah janjikan kat dorang ni nak beli something untuk dorang. So kalau korang nak dapatkan barangan-barangan dapur ke, barangan makanan, barangan untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke, boleh dapatkan dekat Aircon Safe ni. Okay, dekat sini dalam satu bumbung korang boleh dapat macam-macam. So datang kat mana? Aircon Safe.